menanyakan teka saya di mana. Saya di Chennai, India. Dan nak tahu apa yang saya buat dekat India ni? Saya buat dubbing untuk suara Radhika Apte, filem Kabali. Experience saya di sini sebenarnya ialah pertama kali Fatah di India. Dan pertama kali dubbing untuk suara orang lain, suara seorang pelakon terkenal di India, Radhika Apte. Jadi sebenarnya bukan senang sebab kalau Fatah tengok pelakon-pelakon di India, pelakon-pelakon Tamil ni diorang sangat hebat. Dari segi lakonan kita boleh tengok diorang betul-betul into, diorang betul-betul menjiwai karakter tu. Dan ada satu scene tu di mana scene tu Radhika Apte, heroin dalam filem Kabali ni, menangis. Jadi walaupun Fatah hanya kena melakukan suara saja, kena memainkan suara Radhika Apte, Fatah betul-betul menangis dalam studio tu. Sebab Fatah betul-betul nak menjiwai supaya bila orang tengok, orang dapat merasai kesedihan heroin Radhika Apte dalam filem Kabali. Dan satu lagi experience, sebab as you know, bahasa Tamil memang berbeza lah dengan bahasa Melayu kita. Jadi lip miming untuk bahasa Tamil ni bagi Fatah dia agak laju sikit. So untuk nak masukkan dialog Melayu dalam lip sync Tamil tu agak sedikit sukar. Jadi mengambil sedikit masa untuk nak masukkan dialog Melayu dalam lip sync Tamil. Jadi benda tu sebenarnya dah satu dan Fatah memerlukan banyak juga take lah untuk nak make sure benda tu jadi perfect. Almost perfect. So alhamdulillah semua production crew dekat sini hebat dan dia boleh dubbing dengan hebat. Jadi boleh nampak bila lip sync tu, boleh nampak persamaan dari segi suara Melayu Fatah dengan lip sync pelakon Radhika Apte dalam filem Kabali. Anivaram Kabali Padam Parapum Kabalida Magalch.